Saya telah menemui sebuah kolam terbiar yang penuh dengan senjata-senjata paling gila yang pernah kita lihat di saluran ini. Kolam ini terletak di salah satu kawasan paling berbahaya di bandar saya dan penjenayah menggunakan air gelapnya untuk menyembunyikan senjata serta barang-barang curi. Banyak daripada senjata ini digunakan dalam jenayah, jadi sangat penting untuk kita keluarkan senjata-senjata itu dari kolam dan serahkan kepada pihak berkuasa yang sepatutnya. Dan untuk melakukan semua ini, saya mempunyai magnet terbesar di dunia. Jadi jika ada apa-apa di bawah sana yang diperbuat daripada logam, magnet ini akan menariknya keluar. Kolam ini juga penuh dengan buaya. Jadi, saya kena berharap tak ada apa-apa yang tak kena dan saya tidak terjatuh ke dalam air ini. Adakah jeti ini selamat untuk dipijak? Saya tak pasti. Mungkin selamat. Baiklah. Jadi, mari kita masukkan magnet ke dalam air dan tengok apa yang kita boleh jumpa. Wah. Bro, aku baru je buat lontaran pertama, ya Allah. Dan magnet tu dah melekat pada sesuatu. Aku tak pasti sama ada kita dapat sesuatu atau cuma ranting. Tapi aku hampir tak boleh gerakkan ia. Ya Allah. Aku tak tahu apa yang kita dapat. Tapi ia tersekat betul-betul di bawah jeti dan aku tak boleh tarik keluar. Jadi aku rasa aku kena tarik sekuat mungkin dan harap ia terlepas. Oh, aku dapat. Aku dah boleh gerakkan. Jom. Mari sini. Ya Allah, ya Allah. Kita dapat pisau. Balingan pertama kita. Biar betul, itu balingan pertama aku ke dalam air. Dan kita dah jumpa salah satu pisau yang paling pelik aku pernah jumpa. Ya Allah bro, memang gila betul. Tengok benda tu, penjenayah akan mencuri pisau atau melakukan jenayah dengan pisau. Bila dah selesai, mereka akan buang pisau tu ke dalam sungai atau tasik berdekatan untuk menyingkirkannya. Dan kami jumpa banyak pisau dalam salurannya. Dan nasib baik untuk aku, cap jari aku penuh atas pisau tu. Memang terbaik, memang hebat. Jumpa pisau tu memang petanda yang baik. Jadi kita akan baling magnet kat tempat yang sama dan tengok apa lagi yang ada kat bawah tu. Wah, aku dapat tanah, Ya Allah, mari sini. Aku dapat pokok tu. Ya Allah. Oh, ia dah tangkap aku. Aduh, pokok ni lawan balik. Mari sini. Ya Allah, ia akan melantun balik dan kena muka aku. Ini sangat menakutkan. Ya Allah, okey. Kita dah dapat. Wow. Ya Allah, aku dapat pokok tu. Ya Allah, kau mesti bergurau. Magnet tu tercabut dari hujung tali dan terbang masuk ke dalam pokok. Jadi, ia terbang masuk ke dalam pokok dan kemudian jatuh ke dalam air. Nampaknya kita dah tak ada magnet lagi. Aku pun tak tahu nak buat apa. Ini tak pernah berlaku sebelum ni. Kita tak pernah hilang magnet. Dalam kolam yang penuh dengan air kelap, senjata dan buaya, biar aku tekankan sekali lagi bahagian terakhir tu. Buaya. Reptilia gergasi yang makan manusia. Aku takkan masuk ke situ sebab aku tak ada magnet ganti. Itu je satu-satunya magnet yang aku ada. Aku kena masuk ke dalam air. Aku tak ada pilihan lain. Aku kena masuk ke dalam air yang ada buaya tu. Memandangkan itu satu-satunya magnet aku dan aku tak ada magnet ganti, satu-satunya pilihan aku ialah masuk ke dalam air dan cari dengan tangan. Dan seperti aku cakap sebelum ni, air ni penuh dengan buaya dan ikan besar. Jadi ini memang perkara terakhir yang aku nak buat, tapi sebab aku tak ada pilihan lain, aku terpaksa masuk ke dalam air. Aku pun masuk. Kau teruja nak berenang ke? Apa maksud kau? Aku teruja nak berenang? Tak. Aku tak teruja nak berenang. Aku pun tak tahu kenapa. Setiap kali aku pergi meneroka, mesti ada satu masa, aku akan berenang dengan buaya. Untuk cari magnet tu, kenalah jadi magnet tu sendiri. Oh, dalam gila tempat ni. Oh, aku tak pasti korang boleh dengar tak, tapi aku tengah dalam air yang ada buaya ni dan ada bunyi tembakan kat belakang. Ada aktiviti jenayah betul-betul berlaku kat sini. Itulah tandanya. Korang tahu, kita memang kat kawasan baik ni. Dan pasal magnet aku ya, aku pun tak tahu kat mana dah. Aku cuba rasa-rasa dengan kaki aku, tengok boleh tak aku capai dengan jari kaki aku. Oh, apa benda yang baru je bergerak tu? Aku baru je pegang sesuatu dan benda tu bergerak. Oh, aku tak nak ada kat sini. Aku betul-betul tak nak ada kat sini. Korang, apa tu? Oh, kenapa ia berlendir? Okey, aku tengah pegang sesuatu yang berlendir dengan jari kaki aku. Kita angkat naik benda ni. Okey, itu cuma lendir je. Tak apalah. Oh, apa ni? Apa? Oh, ya Allah, apa yang aku baru jumpa ni? Aku baru jumpa macam satu papan tanda atau sesuatu kat sini. Tangkap. Aku jumpa beberapa makhluk lembik dan satu papan tanda. Tapi masih tak jumpa magnet aku. Oh, ini ke? Oh, aku lemas. Oh, kita dah jumpa. Kita dah jumpa magnet tu. Jom bro, aku tak percaya kita jumpa balik. Aku ingat kita takkan jumpa magnet aku lagi dah. Oh, aku rasa sangat gembira sekarang korang. Dan aku berjaya buat semua ni tanpa diserang seekor pun buaya. Jom, okey. Tolong keluarkan aku dari kolam ni. Oh, rumput yang lembut. Oh, cantiknya. Aku nak tidur sekejap kat sini. Bangun. Kita masih ada video nak buat. Okey, aku bangun.
Aku dah cakap dengan korang, untuk cari magnet, korang kena jadi magnet. Itu satu-satunya cara. Kau kena fikir macam magnet, kau kena fikir benda-benda logam. Apa benda ni? Aku jumpa dengan jari kaki masa tengah cari magnet tadi. Bomba sukarelawan. Oh, itu memang menarik. Aku rasa ini papan tanda lama kot. Aku tak pernah jumpa benda macam ni sebelum ni. Ini kali pertama. Aku tak tahu berapa lama umur papan tanda ni. Tapi tengok pada tulisan dan kartun dia, benda ni mungkin dah 100 tahun. Siapa tahu? Memang menarik. Aku memang nak simpan ni. Jom kita terus cari dan tengok apa lagi yang ada kat sini. Boleh dikatakan, aku rasa kita patut cuba lagi sekali. Dan kali ni, jangan langgar pokok. Baiklah, jom kita mulakan. Wah, itu balingan yang sempurna. Tepat kat tempat kita jumpa papan tanda dan pisau tu. Jadi, kalau benda ni tak ada apa-apa, aku memang terkejut sangat. Alamak, aku rasa aku dah buat silap korang. Sekarang ni, ia tersangkut pada pipe yang ada dalam air tu. Aku tak tahu pipe tu sambung ke mana. Tapi nampak macam penting dan ia tersangkut pada magnet. Aku cuba nak angkat, tapi ia langsung tak nak lepaskan pipe tu. Diorang macam kawan baik sekarang. Pipe tu dah bengkok teruk sangat. Ya Allah, aku mungkin akan patahkan pipe ni. Maaf sangat pada siapa-siapa yang punya pipe ni. Pipe ni nampak cantik. Apa tu? Ada benda putih melekat kat pipe ni. Itu sebahagian daripada... Tak, itu bukan sebahagian daripada pipe tu. Ya Allah, apa tu? Ada dua benda keluar. Itu dua bilah pisau. Ya Allah, itu dua bilah pisau. Korang, ya Allah, aku tak percaya. Kita baru jumpa dua lagi pisau. Jadi, 3 pisau dalam 2 kali baling magnet. Itu memang tak masuk akal. Kolam ni mesti memang penuh dengan benda-benda macam ni. Kalau kita asyik jumpa macam ni, ini memang tak normal tau. 1 pisau tu biasa, orang kadang-kadang hilang barang. Tapi 3 pisau, itu memang sangat-sangat mencurigakan. Okey, hati-hati. Korang, bro, itu memang menakutkan. Tengok betapa berkaratnya benda tu. Itu pisau nombor 1. Hati-hati. Okey, baiklah. Biar saja kat situ. Dan pisau nombor 2. Saya cuma boleh bayangkan macam mana 2 pisau boleh ada dalam tasik ni. Maksud saya, kemungkinan memang tak terhitung. Dan tak ada satu pun yang baik. Jadi sekarang, bila semua tu dah ditambah ke timbunan alat pembunuhan kita yang makin bertambah, saya nak cuba sesuatu yang baru dan baling magnet tu sejauh mungkin ke dalam tasik. Saya rasa, lagi bahaya barang tu, lagi dalam penjenayah akan campak ke dalam tasik. Jadi kalau saya boleh sampai ke tempat paling dalam air tu, mungkin ada sesuatu yang betul-betul menarik. Tapi sebelum saya baling magnet ni, sebenarnya saya dah belajar daripada pengalaman. Ya Allah, baguslah bro. Kalau nak baling magnet jauh-jauh, kena ikat dulu pada sesuatu supaya tali tu tak terbang sekali. Saya kena cari benda paling berat kat JT ni untuk ikat magnet ni. Maaflah, itu kasar sangat. Tak betul pun. Saya pun tak besar sangat. Apa yang awak cakap ni? Jadi sekarang, magnet ni dah terikat pada sesuatu yang sebenarnya tak besar pun. Kita akan baling dan tengok apa yang kita boleh jumpa. Dah sedia? Baiklah, jom kita buat. Wah. Ya Allah, hampir-hampir saya terjatuh ke dalam kolam sekali. Tengok betapa dekatnya tadi. Kalau saya baling 2 kaki lagi jauh, saya mesti dah masuk dalam kolam atau seluar saya dah terkoyak. Dua-dua pilihan tu memang tak bagus. Sekarang, magnet tu dah berada di bahagian paling dalam kolam. Saya boleh baling masuk. Sekarang, masa untuk tarik balik dan tengok kalau kita dapat harta karun. Berat ni. Tak tersangkut tapi memang berat. Itu petanda yang baik. Mungkin ada sesuatu di hujung tu. Naik perlahan-lahan. Saya rasa saya nampak. Apa tu? Ya Allah. Apa yang kita baru dapat ni? Ya Allah, aku dapat. Hati-hati. Ini ke? Macam tongkat orang tua. Betul lah tu. Tidak, Mima dah kena. Apa? Rasanya aku tak pernah jumpa benda macam ni sebelum ni. Baunya macam bau bangkai. Baunya sangat busuk. Baunya memang seperti yang kau bayangkan. Bau dasar kolam yang kotor, penuh dengan pisau, memang betul-betul macam tu. Sama ada nenek orang yang kena atau nenek orang yang buat orang lain kena dan mereka campak benda ni dalam kolam. Apa kebarangkaliannya? Nenek terus pergi dan kemudian campak benda ni dalam kolam untuk hapuskan bukti. Mari kita tambah ini ke dalam koleksi. Aduh. Ya Allah, kurang. Pisau tu terbang di udara dan jatuh ke salah satu celah di jeti ni. Dan sekarang, ia berada di bawah jeti, jadi saya tak pasti kalau saya boleh ambil balik. Jadi sekarang, salah satu pisau berada di bawah jeti. Dan untuk satu lagi, saya langsung tak tahu ke mana ia pergi. Ia terbang entah ke mana. Memang tak tahu di mana ia berada. Buat masa sekarang, yang tinggal cuma nenek dan satu pisau saja. Jadi kita kena dapatkan balik jumlah ni. Satu-satunya cara ialah terus baling magnet tu. Masa saya baling magnet tu berulang kali, saya tak sangka langsung. Pada saat tu, saya dah nak jumpa salah satu benda paling menarik sepanjang hari tu. Kita dah baling lebih kurang 10 kali. Dan saya suka rasa ni. Ia berat dan padu,
Selalunya itu petanda baik ada sesuatu pada magnet tu. Oh, Apa ni? kita ada sesuatu yang tersangkut pada pipe tu. Oh, ya Allah. Itu pedang ke? Saya rasa itu pedang. Tunggu sekejap. Oh, paip ni kot sekali. Saya ambil paip ni sekali. Oh, tidak. Oh, kita masih ada lagi, bro. Itu pedang. Itu memang pedang sebenar. Itu memang paling cool sekali. Yang pernah saya jumpa. Ini memang gila. Dalam video sebelum ini, saya jumpa pedang pertama saya dan hanya sebulan kemudian, saya jumpa yang kedua. Itu memang sangat luar biasa. Dan apa ini? Ada sesuatu lagi yang melekat padanya. Adakah itu barang kemas? Atau itu? Oh, ya. Saya rasa itu barang kemas. Mari sini. Oh, saya rasa saya sedang merosakkan barang kemas itu. Tapi tak apa, saya tak boleh gerakkannya langsung. Oh, ia melekat. Ia betul-betul melekat pada pedang itu. Sebab itu saya tak boleh tanggalkannya. Jadi pedang itu kena ditanggalkan. Oh, itu memang betul-betul terbang. Saya rasa itu berjaya. Pedang baru saja keluar dari kolam maut. Jom. Ada juga banyak barang kemas yang nampak murah. Saya rasa mungkin ada orang yang telah dirompak. Mereka sedar barang kemas itu palsu dan mereka buangnya supaya bukti itu tak ada pada mereka. Perkara ini berlaku lebih kerap daripada yang anda sangka. Saya selalu jumpa barang kemas palsu, biasanya dari kes rompakan. Sebenarnya saya rasa pedang ini pun bukan senjata. Saya rasa pedang ini ada cerita yang sama. Ia tumpul, ia seperti pedang hiasan. Jadi saya rasa seseorang telah mencurinya kerana menyangka ia asli. Dan bila mereka sedar ia bukan asli, daripada menyimpannya, mereka terus buang ke dalam kolam untuk menghilangkannya. Tapi saya tak kisah. Sebab itu pedang percuma untuk saya, tajam atau tidak. Baiklah, mari kita lihat apa lagi yang boleh kita jumpa. Sementara saya terus membaling magnet dari jeti, semakin jelas saya tidak akan jumpa banyak lagi di kawasan ini. Jadi, saya memutuskan untuk berpindah ke bahagian kolam yang lebih cetek dan cuba nasib saya di sana. Sekarang kami baru sampai ke sebelah lagi kolam. Dan saya sangat berharap dapat jumpa sesuatu di sini. Tapi semasa kami sedang berjalan, saya ternampak sesuatu yang sangat menarik di atas daun-daun itu. Cuba tengok ini. Ini adalah kapak beliung yang terletak begitu saja di atas tanah. Saya rasa mungkin ada orang yang nak buang benda ini ke dalam air tapi tersasar atau mungkin ia terjatuh dari beg mereka. Mungkin mereka ada beberapa barang yang mereka rancang nak buang ke sini dan yang ini tak sempat sampai ke air. Apapun, memang menakutkan dan sangat mencurigakan. Jadi, saya sebenarnya nak berhenti pegang benda ni supaya cap jari saya tak melekat dan mari kita mula baling magnet. Saya dah boleh agak, mesti ada benda pelik kat sini. Masa saya, tengoklah betapa gelap dan menakutkannya air ni. Jom kita cuba. 1, 2. 3. Saya terlupa untuk mengikat magnet itu. Nasib baik, saya memang tak pandai membaling. Jadi, seluruh tali itu tak jatuh ke dalam air. Tapi lain kali, saya kena ikat betul-betul. Oh, rasa macam ada sesuatu yang tersangkut. Mari sini. Oh, tengok buih-buih itu. Itu balingan pertama kita dan saya rasa kita dah dapat sesuatu. Maksud saya, tengok saja semua buih yang naik tu. Mari sini. Oh, ya Allah. Oh, kita dapat sesuatu. Oh, ya Allah. Kacau machine gun. Tak mungkinlah. Oh, ya Allah, korang. Saya macam... Menggigil. Itu memang sangat hebat. Oh, air kotor tu menitis atas saya. Oh, tengok air tu keluar. Memang kotor betul. Ya Allah, itu memang jijik. Memang tak elok kalau kena kulit. Saya cuma pernah jumpa satu lagi misingan sebelum ini dan itu pun beberapa bulan lepas saja. Dan sekarang, ada satu lagi. Sekurang-kurangnya saya rasa ini misingan. Nampak memang macam misingan. Saya tak tahu sangat pasal senjata. Tapi yang itu nampak macam tentera punya. Oh, saya tak nak main sangat dengan benda ni. Ya Allah. Saya memang yakin ada orang buat jenayah gila dengan benda ni dan buang dalam tasik untuk hapuskan bukti. Maksud saya, tak ada sebab lain kenapa misingan ada di sini. Patutkah saya sentuh benda ni? Patutkah saya serahkan kepada polis? Apa yang awak buat bila jumpa misingan tentera dalam kolam masa memancing dengan magnet? Adakah ada protokol yang saya perlu ikut? Atau saya baru saja jumpa hiasan dinding epik untuk digantung di dinding saya? Mari kita tanggalkan benda ni dari magnet dan ya Allah, jangan halakan ke arah kita sendiri. Oh ya Allah, itu memang benda paling hebat sepanjang masa. Maksud saya tak tahu macam mana nak jadi lebih hebat daripada jumpa benda macam ni. Kalau ada sesiapa tahu jenis misingan atau senjata apa ini, beritahu saya di ruangan komen. Dan kalau ia ada nilai apa-apa. Wow, itu memang menakjubkan. Mari kita letak benda ni ke tepi dan berhenti tinggalkan cap jari kita padanya. Dan saya nak baling balik magnet tu dan tengok apa lagi yang ada kat bawah tu. Wah, saya memang teruja. Sekarang, mari kita baling sekali lagi dan tengok kalau kita boleh dapatkan satu lagi misingan. Wah, itu balingan yang sempurna. Tepat di tempat yang sama di mana misingan tu keluar tadi. Jadi, harap-harap ada benda lain lagi kat bawah tu. Saya tak rasa banyak rintangan pada magnet ni. Jadi, saya tak pasti kalau kita dapat apa-apa. Tapi sejujurnya, saya pernah juga tak rasa apa-apa tapi jumpa benda yang pelik. Jadi, memang kita tak boleh jangka. Ada gelembung naik ke atas. Kita ada gelembung, itu selalu petanda baik. Sebab maksudnya, ada sesuatu yang melepaskan udara atau sesuatu sedang bergerak. Mungkin cuma magnet je. Tapi sejujurnya, saya teruja nak tahu. Oh, kita dapat sesuatu. Apa tu?
Apa nama benda yang dipanggil scope tu? Scope. Atau macam alat bidik untuk sniper. Lebih kurang macam tu rupanya. Nampak macam scope untuk senapang. Itu dan juga macam mata kail. Saya rasa, itu dia alat bidik tu ya. Betul. Saya rasa memang itulah benda ni. Ini memang scope. Atau macam benda yang kita tengok atas senapang tu. Apa ke barang kalian? Ini dari mesingan ke? Sekejap, saya tak nampak tempat nak letak benda ni. Adakah awak klipkan saja? Atau saya rasa ada skru di tepi? Awak cuma skru saja? Saya tak tahu macam mana benda ni berfungsi. Macam ni ke cara dia? Betul ke saya buat ni? Saya rasa awak tak buat dengan betul. Ya, saya pun rasa macam tu. Saya langsung tak tahu benda ni datang dari mana. Kita baru 2 kali baling, dah dapat skop penembak tepat dan mesingan. Jadi saya rasa tempat ni memang bagus. Jom kita baling lagi sekali dan tengok apa lagi kita boleh dapat. Oh ya, itu dia. Itu balingan terbaik. Memang tepat. Baiklah. Mari kita tarik balik dan tengok kalau kita dapat sesuatu yang menarik. Ya Allah. Sama ada saya dapat sesuatu yang besar atau saya nak tarik naik batang kayu gergasi. Oh, jom. Tengok kalau kita dapat sesuatu yang menarik. Oh, ia mula longgar. Saya tak suka rasa macam tu. Korang, ya Allah. Oh, dah hampir sampai. Oh, kita dapat sesuatu. Tak sangka betul. Kita dapat sesuatu. Saya tak tahu apa benda tu. Oh, kita dapat 2 benda. Ada gelang atau jam tangan di belakang tu. Apa benda ni? Tali ni. Lepaskan aku. Apa sebenarnya benda tu? Oh, itu memang menarik. Saya ingatkan itu gelang pengenalan perubatan, tapi tak. Saya rasa itu memang gelang perak sebenar. Oh, saya mungkin tak patut pakai ini di pergelangan tangan saya. Oh, ini memang menjijikkan. Mungkin ada mayat kat bawah sana yang pakai gelang ni dan magnet tu terus tarik gelang tu dari dia. Saya rasa tak apalah. Saya dapat gelang baru, saya juga tarik naik. Apa pun benda ni, saya ingat saya tahu apa dia. Tapi bila tengok lebih dekat, ya, saya buntu. Korang, saya tak tahu apa benda ni sebenarnya. Boleh tak kita tanggalkan benda ni? Oh, mari sini. Okey, sekarang saya lagi keliru. Nampak macam sepasang cermin mata. Ya Allah, apa benda tu? Oh, ia macam buka dan tutup. Itu memang menarik. Saya pun tak tahu apa benda ni. Tapi kalau ada sesiapa yang tahu apa sebenarnya benda ni, beritahu saya di ruangan komen. Saya akan buat sesuatu yang berbeza dan baling sejauh yang saya boleh dan tengok kalau ada apa-apa di bahagian dalam kolam tu, kita kena ambil ancang-ancang untuk ni. Jadi, 1, 2... Yaga, itu memang jauh. Itu macam separuh kolam. Kalau kita tak dapat apa-apa dengan balingan tu, saya memang akan terkejut. Tengok, dah ada buih naik. Saya tak pasti kalau magnet tu terkena sesuatu. Tapi itu mesti petanda baik. Mari sini, okey, kita dah gerakkan dia. Apa pun benda tu, tengok buih-buih tu naik. Memang banyak sangat buih keluar. Saya rasa kita dapat sesuatu. Kurang. Saya rasa saya nampak benda tu. Saya dapat sebatang benda macam tiang. Ia betul-betul di sini. Dah nak timbul. Okey, korang. Saat penentuan, mari sini. Oh, kita dapat 1 batang. Oh, tidak. Tu dia terlepas. Kita dapat kayu golf. Hebatnya. Tengok tu. Oh, itu adalah kayu golf yang paling kotor dan berlendir yang pernah saya lihat. Tapi percaya atau tidak, kayu golf boleh dijual dengan harga yang tinggi. Jadi mungkin saya boleh dapat beberapa ringgit dari ini. Apapun, itu memang satu penemuan yang menarik. Dan saya tertanya-tanya, kenapa benda itu berada begitu jauh di dalam kolam? Adakah seseorang saja-saja membuang ini ke dalam kolam atau adakah ini digunakan untuk membunuh? Memegang kayu golf ini benar-benar mengimbau kenangan saya. Saya tak pasti kalau kamu semua tahu, tapi saya pernah bermain golf profesional di Florida untuk masa yang sangat lama. Dan saya memang sangat hebat dalamnya. Okey, mungkin saya dah agak berkarat, saya tak suka nak mengaku. Tapi saya kena dapatkan balik kemahiran tu, baiklah. Ayuh, magnet, pergi ambil kayu golf tu. Wah, saya rasa saya dah dapat. Saya rasa ia dah melekat pada sesuatu dan kamu boleh nampak buih-buih naik. Saya rasa saya dah dapat. Tak mungkin saya tak dapat. Alahai. Kayu golf tu dengan saya, kami dah lama bersama. Macam 4 minit lepas. Saya tak nak kehilangan dia. Tiba-tiba jadi sangat berat. Ya Allah, apa ni? Ya Allah. Saya hampir tak boleh gerakkan ia. Mari sini, saya nak bawa awak balik. Ayuh, kayu golf. Oh, ya Allah, apa tu? Ya Allah, tak mungkin. Itu bukan kayu golf saya. Awak bukan kayu golf. Saya baru hilangkannya. Apa sebenarnya awak ni? Saya baling magnet ke tempat saya fikir saya hilang kayu golf dan tarik balik. Tapi bukannya dapat kayu golf. Entah macam mana saya dapat pedang kesatria pula. Ya Allah, saya hampir terjatuh dalam air. Korang tak tahu betapa berat benda ni, lebih kurang 20 pound. Susah betul nak pegang. Tengoklah betapa berkaratnya benda ni. Siapa tahu dah berapa lama benda ni ada kat bawah tu. Dan benda ni memang betul-betul asli. Ada mata yang betul-betul tajam. Saya hampir terluka. Cuba tengok betapa besarnya benda ni. Maksud saya, pemegang dia pun sebesar kepala saya. Macam mana seseorang boleh hilangkan benda ni kat sini?
Saya memang nak tahu cerita di sebalik benda ni. Macam mana pedang kesatria yang besar boleh ada dalam kolam kecil ni? Memang tak boleh percaya. Baiklah, mari kita cuba tanggalkan benda ni dari magnet dan tengok dengan lebih dekat. Oh, mari sini. Ya Allah, kawan-kawan. Ini memang benda paling hebat yang saya pernah jumpa. Saya tak tahu macam mana saya nak dapat sesuatu yang lebih hebat daripada ni lepas ni. Ini memang gila. Saya tengok dengan lebih dekat dan ada macam ukiran atau tulisan pada bahagian pedang ni, apa pun nama bahagian ni, ada sesuatu tertulis di situ. Castilla of Aurora. Bro, apa maksudnya tu? Dan tengok semua ukiran atau tulisan yang menarik pada bilah pedang ni. Ia sampai ke hujung bilah pedang. Memang hebat. Oh, saya cuba berhati-hati supaya tak terluka. Benda ni, walaupun dah berkarat, masih sangat tajam dan kalau saya terluka dengan benda berkarat macam ni, memang habislah saya. Ada sesiapa rasa macam nak selamatkan puteri? Atau saya je yang rasa macam tu? Saya suka betul pedang ni. Tapi mari kita masukkan semula magnet ke dalam air dan tengok kalau saya boleh dapatkan semula kayu golf saya. Sebab saya masih nak benda tu balik. Tunggu kejap. Kayu golf, saya datang untuk awak. Mungkin kita dah dapat. Ayuh, kita dapat tak kayu golf tu? Apa? Tak dapat kayu golf lagi? Serius ke ni? Betul-betul menipu. Baiklah magnet, kau takkan keluar dari air selagi kita tak dapat balik kayu golf tu. Faham? Lontaran nombor berapa ni? 7? Lontaran nombor 7. Saya rasa saya tak dapat kayu golf tu. Korang dah bersedia nak tengok ni? Aduh, aku dapat satu lagi senjata api. Biar betul. Berapa banyak senjata api kita dah jumpa hari ni? 2 ke? 2 senjata api dari tempat yang sama ni. Cuma, yang ni palsu. Ada muncung oren, maksudnya ini macam pistol BB atau senapang pelet, tapi tetap, ini AK-47. Tengok tu. Okey. Air ni makin panas. Tak, itu memang kotor. Magazinnya boleh dikeluarkan tak? Boleh tak aku keluarkan? Macam mana nak buat ni? Oh, tengok tu. Kita dah keluarkan magazin, senang je rupanya. Oh, baiklah. Mari kita buang barang-barang ni dan masukkan balik magnet ke dalam air dan harap-harap jumpa kayu golf tu. Saya tak nak tipu. Saya rasa itu bukan tempat saya baling kayu golf tadi. Saya tersasar mungkin dalam 20 kaki. Tapi tak apa. Sebab saya rasa saya dah dapat sesuatu. Bro, ya Allah. Apa pun benda ni, memang besar gila, memang tak boleh nak angkat. Oh ya, saya tak pasti kalau saya dapat kayu golf tu. Tapi tengok semua buih tu, memang ada sesuatu yang besar sangat nak timbul. Ya Allah, saya rasa saya hampir dapat angkat benda ni. Kita akan tengok, apa sebenarnya kita dapat kayu golf ke? Atau kita dapat senjata lain? Oh, saya bergurau je. Apa maksud awak? Saya memang bergurau bro. Awak betul-betul serius ke? Oh beginilah, awak tahu. Penjenayah memang suka tempat ni. Itu 3 senjata dari tempat yang sama dalam tasik ni. Ini memang tak boleh dipercayai. Oh, macam senapang penembak tepat atau sesuatu. Tengok tu. Kalau ada sesiapa tahu jenis senjata apa yang saya jumpa ni, beritahu saya di ruangan komen. Tapi berdasarkan berat dia, saya rasa ini palsu. Saya tak rasa ini macam senjata sebenar awak tahu, yang boleh tembak peluru. Maksud saya, benda ni ringan, rasa macam mainan. Maksud saya, berat dia memang lebih kurang 1 paun je. Tapi, ia tetap sangat menarik. Dan saya pasti seorang penjenayah memang boleh buat sesuatu dengan benda ni kalau mereka betul-betul cuba. Masuk ke dalam timbunan senjata lah benda ni. Selepas saya baling magnet ke dalam air berpuluh-puluh kali lagi, saya mula hilang harapan untuk jumpa kayu golf tu. Saya dah hampir nak berputus asa. Sampailah saya tersangkut pada objek paling berat sepanjang hari tu. Sesuatu yang sangat berat, saya perlukan tenaga luar biasa untuk tarik keluar. Kawan-kawan, ini memang gila. Saya sedang tarik balik magnet tu dan betul-betul sebelum ia keluar dari air, ia tersangkut pada sesuatu yang sangat besar. Apapun benda tu, airnya cuma sedalam beberapa kaki saja. Dan anda boleh nampak buih-buih naik ke atas, tapi benda tu langsung tak bergerak. Oh ya Allah, ini mungkin benda paling berat yang pernah saya cuba tarik keluar dengan magnet saya. Masuk sini bro, ini memang gila. Saya langsung tak boleh gerakkan benda ni. Saya akan cuba tarik kuat-kuat dan tengok kalau saya boleh cabut keluar dari air. Mungkin ia melekat pada kayu balak atau sesuatu. Kita akan cuba cabut keluar. Baiklah, sedia? 1, 2, 3. Saya rasa saya ada idea. Saya akan kembali sekejap lagi. Kemana dia pergi? Dari mana kau dapat ini? Aku jumpa di belakang, ada orang bodoh tinggalkan kunci dalam kereta. Sekarang, kita ada jentera ni untuk tarik benda ni keluar. Mari kita sambungkan dan tengok apa yang melekat pada magnet tu. Kita cuma perlu klipkan saja. Kita cuma perlu balut saja. Ya, lilit sekeliling dan kemudian klipkan saja. Oh ya, benda tu memang takkan ke mana-mana. Mari kita cuba dan tengok apa yang kita dapat. Baiklah, tarik perlahan-lahan ke belakang. Saya dah dapat ke? Dah ke? Dah keluar ke? Kita dah dapat ke? Belum lagi? Saya tak nampak apa-apa.
Kereta ni terlalu besar. Saya rasa kita dah keluarkan. Tapi saat kebenaran, apa yang begitu besar sampai saya tak boleh angkat? Saya rasa kita belum keluarkan semuanya. Tunggu, biar saya tengok kalau benda tu masih melekat. Oh, ia ada di sini. Apapun ia memang ada di sini. Saya rasa saya nampak. Ia macam kotak hitam. Oh, memang saya tak tarik keluar cukup-cukup. Tunggu sekejap. Saya nak masuk dalam air dan kita akan angkat benda ni keluar dan tengok apa sebenarnya. Oh ya Allah, air ni sejuk sangat. Oh, kenapa? Ya Allah, dalamnya air ni. Oh, patutlah saya tak boleh keluarkan. Tempat ni macam menjunam tegak lurus. Ya Allah, hujan turun lebat sangat. Hujan. Tapi tak kisahlah, hujan atau panas, kita tetap akan cari tahu apa benda ni. Oh, saya rasa benda tu besar gila. Okey, saya dah dapat. Oh, memang syah ini kotak. Jom angkat. Berat betul. Oh, saya dah dapat. Saya dah dapat. Ya Allah, beratnya kotak ni. Oh, ia berlendir. Apa pun benda ni, dah lama sangat kat bawah tu. Ya Allah, korang. Ini peti besi betul-betul. Tak mungkin. Ini peti besi kedua yang pernah saya jumpa. Dan saya rasa ia masih terkunci rapat. Sejujurnya, ia pun tak berkarat sangat. Saya rasa ia tak lama sangat berada di bawasannya. Ini adalah peti besi yang baru dibuang. Seseorang baru-baru ini mengambil peti besi ini, mungkin mencurinya dari sebuah rumah dan mereka membuangnya ke dalam air. Sebab saya tak tahu sama ada mereka tak dapat membukanya atau mungkin mereka dah buka dan ambil semua barang di dalamnya. Siapa tahu? Adulah, beratnya ya Allah. Benda ni berat macam 100 pound. Korang tengok air kotor yang keluar dari dalamnya. Oh, itu memang menjijikkan. Saya tertanya-tanya, apa yang ada dalam ni? Harap-harap tak ada benda hidup. Memang geli betul. Sejujurnya, saya teruja nak tengok apa yang ada dalam ni. Tapi pada masa yang sama, saya pun tak berapa teruja. Sebab saya tahu, mesti benda ni kotor. Benda ni berkunci ke? Boleh ke saya buka aja? Tak, memang betul-betul tersekat. Saya tak tahu sama ada gear dia dah berkarat, atau memang berkunci, atau mungkin dua-dua sekali. Tapi ya, memang tak ada cara saya boleh buka ni. Korang rasa apa yang ada dalam peti besi misteri ni? Tinggalkan tekaan korang di ruangan komen di bawah dan kita tengok siapa yang betul. Tebakan saya, tak ada apa-apa. Sejujurnya, apa kemungkinan orang buang peti besi yang penuh dengan duit atau sesuatu? Tapi saya rasa cuma ada satu cara nak tahu. Kita kena pecahkan benda ni. Dan nasib baik, hari ni kita dah jumpa banyak alat menarik untuk bantu kita buat kerja ni. Buka aja. Saya dapat tak? Tak dapat. Kita kena cuba sesuatu yang lebih besar. Mungkin yang ini. Sebab ia agak berat sikit. Yang ini mungkin boleh pecahkan. Buka. Oh, saya rasa kita dah buat kemajuan. Ia mula pecah. Saya memang dah rosakkan pad kekunci di sini. Oh, saya dah tak boleh pusing lagi. Saya rasa kita memang buat kemajuan. Mungkin kita boleh buka benda ni juga. Ayolah. Oh, saya rasa kita baru je pecahkan kunci ni. Jom tengok. Oh, tidak. Oh, ia masih tertutup sepenuhnya. Tapi, kita memang dah rosakkan pad kekunci tu. Ya Allah, saya tak boleh tanggalkan benda tu. Kita dah cabut pad kekunci tu. Tapi malangnya, kita masih belum dekat pun nak buka peti besi ni. Benda ni memang tahan lasak. Tapi nasib baik, saya ada satu lagi helah terakhir. Nenek, wah, ayuh, bukalah. Ya Allah, saya rasa kita dah hampir berjaya. Saya dah masuk dalam kolam. Saya tak tahu kenapa saya tak terfikir benda ni lebih awal. Kita ada beliung ni. Oh, baiklah. Saya rasa itulah sebabnya. Oh, saya rasa nenek tak berapa sihat. Tapi nasib baik, saya juga rasa kita hampir berjaya buka peti besi ni. Ya Allah. Oh, kita dah hampir berjaya. Kita memang sedang membuat kemajuan yang baik. Lihat, ia sudah mula pecah ke dalam. Lihat betapa berkaratnya ia. Oh, ya Allah, saya sangat teruja nak tengok apa yang ada dalam ni. Ayuh nenek, bertahanlah. Tinggal beberapa hentakan lagi. Oh, saya rasa kita dah dapat kawan-kawan. Saya rasa saya nampak pistol ia dah terbonjol ke dalam dan tengok betul-betul kat situ. Tolong cakap, itu bukan pistol yang terjulur keluar. Oh, itu memang pistol. Tak syak lagi. Oh, tapi saya masih tak boleh masuk ke dalam. Pintu tu menghalang. Tidak. Ayolah. Kita dah hampir sangat. Oh, kita dah dapat. Tengok tu, kawan-kawan. Memang ada pistol kat dalam ni. Tengok tu. Oh, ya Allah. Mari kita tengok kalau kita boleh tarik keluar. Itu cuma pemegang yang patah, saya rasa. Selebihnya, masih ada di sini. Detik penentuan. Ya Allah, kawan-kawan. Saya baru jumpa sepucuk pistol dalam peti besi di dasar kolam yang berbahaya. Itu memang hebat. Saya tak pasti sama ada benda ni betul-betul asli, tapi memang besar gila. Saiznya macam sebesar muka saya. Oh, memang menakutkan. Kita akan letak benda tu kat sini dan jangan tambah lagi cap jari padanya. Kemudian tengok apa lagi yang ada dalam peti besi ni. Baiklah, pintu ni dah tertanggal. Mari kita teruskan cari di dalam. Oh, kita ada rak rasanya. Atau sekeping logam dari pintu tu. Oh, itu sekeping dari pintu. Apa ni?
Ew, ia macam kulit yang berlendir dan penuh kotoran. Ini sesuatu yang pelik. Aku nak berhenti sentuh benda tu. Apa lagi yang kita ada? Oh, setin entah apa? Oh, tuala lama, Gigi. Oh ya Allah, kenapa aku buat begini pada diri sendiri? Oh, itu peluru ke? Oh, aku rasa itu memang peluru. Tengok tu, itu macam peluru senapang. Itu memang menakutkan. Aku tak nak sentuh sangat. Ia mungkin meletup. Oh, aku rasa ada lagi. Oh, kita jumpa lagi peluru. Saya rasa ya, itu memang peluru lagi, satu lagi peluru dan itu peluru ketiga dalam peti besi ni. Saya betul-betul takut korang. Saya tak nak benda ni meletup dalam tangan saya. Jadi, kita akan terus letak peluru-peluru tu dan terus gali dalam peti besi ni dengan tangan kosong tanpa perlindungan. Saya rasa itu saja. Saya tak nampak apa-apa lagi kecuali kalau ada benda kecil dalam pasir. Yang saya tak... Ya, saya tak nampak apa-apa lagi. Saya rasa itu saja. Kita ada satu revolver, pistol jenis revolver dan kita ada 4 peluru senapang yang saya rasa belum digunakan. Jadi ini macam peluru senapang penembak tepat. Ya Allah, ini memang barang paling hebat yang pernah saya jumpa dalam peti besi. Hari ini memang satu pengembaraan yang gila, penuh dengan senjata paling gila dan berbahaya yang pernah kami jumpa di saluran ini. Beritahu saya di ruangan komen, penemuan mana yang paling anda suka. Dan kalau anda mahu saya kembali ke kolam paling berbahaya yang pernah saya pancing dengan magnet, jangan lupa untuk like dan subscribe dan saya akan jumpa anda semua dalam video seterusnya.